Hai, ada makanan lah. Wow, untuk siapa ni? Untuk I ke? Tada, ni I punya. Macam nasi lemak kan? Tapi bukan. Rasa dia sangat berbeza. Nama apa pun I tak ingat dah. Ni anak siapa ni? By the way, kami nak gerak dah pergi Kuta. Kuta-kutamu hanya mimpi di siang hari. Bapak ramai orang hari ni sebab diorang nak celebrate lebaran ketupat. Siap blok jalan lagi. Ni masjid paling besar dekat Lombok. By the way, kami tengah cari rojak buah. Sekali kedai apa ni? Takut. Punya tak sabar, bedal terus. Tahu-tahu je sampai. Tempat ni still under construction tau. Tapi peduli apa? Nak duduk juga. Dia punya tak sabar tu, gas belum keluar lagi. Okay, jom house tour. Ni swimming pool dia. Ni master bedroom. And dia punya bathroom. Ni another bedroom. Orang tu still kemas lagi. Tada, ni dia punya living room. Lepas tu small kitchen and dining area. And here is the connecting bathroom. Itu saja. Sumpah I suka stay here. Kita makan dulu ayam bakar taliwang ni. Rasa dia macam seorang gigi di herbs 2 kali sehari. Tengoklah ni, pantang nampak swimming pool. I baru nak chill dekat sini. Dia ajaknya keluar. Pergi Dobi. Lepas tu pergi cafe. Makan dessert. I order smoothies je. Lepas tu kami gerak pergi pantai Kuta Mandalika. Fuyo, kapal terbang. Bapak ramai orang tak celeceh lah. Fuyo, paragliding. Tengoklah pasir dia bulat-bulat macam makanan ikan. Cuba teka kami nak cari apa. Cari rojak buah lagi. Dia punya kemaruk tu tak tahu nak kata lagu mana. Sian Sofia. Telan Elio tengok budak tu makan aiskrim. Ush, ada orang nak bergambar dengan Mr. Beast. Lepas tu pergi sini pula. Lepas tu minta diskaun. Tak nak kalah. Okay, jom balik. Tak sabarnya nak tidur sini. Kita akhiri hari kita dengan dinner dan main Jenga. Ada orang tu kalah tapi tak nak mengaku. Okay, bye.